Okay guys, selalu kita buat konten pasal hari je. Hari ini saya nak buat sesuatu dekat GTR. Saya nak tukarkan steering GTR saya ni pada yang aftermarket punya guys. Okay guys, first step kita kena buka dulu airbag guys. Dan untuk buka airbag ni ada dua skru yang terletak sebelah bawah, kiri dan kanan. Dan korang kena kopek dulu dia punya cover ni. Dan gunakan Allen key untuk keluarkan skru ni guys. Next step kita kena keluarkan airbag ni dan kita kena unplug pin airbag ni. Yang ni kena buat sangat berhati-hati guys sebab benda ni dia macam bom. Airbag ni fungsi dia ataupun cara dia bekerja lebih kurang macam ada eksplosif kat dalam dia yang meletupkan airbag tu. So kita kena slowly untuk plug dulu benda ni. So ni airbag dia, kita keluarkan. Ni dia guys, kabel dia. So kena buka dulu pin atas ni buka dulu pin atas ni baru boleh tarik kabel ni. Okay guys, next step kita kena bukakan kabel ni. Cabutkan slow-slow. Dan sebelah ni ada pin sebelah belakang. Tekan slow-slow dan tarik guys. Next kita boleh bukakan dia punya nut dulu. Kita pakai size 19. Yang ni memang agak ketat sikit. Wih, ketat gila. Wih, ketat guys dia punya nut. So kita dah buka. So slow. Make sure juga dia punya steering alignment ni korang kena tengok betul-betul guys. Actually dia dah ada tanda dah. Kita tunjuk sikit kat sini ni nampak ni. Dekat nut ni akan ada satu tanda. Ada lekuk tu dan atas ni pun ada. So dia kena align. Masa pasang nanti yang ni kena align guys. Kena straight. Kalau tak nanti steering korang sengit guys. Sebelum kita keluarkan steering tu guys, kena make sure wire untuk airbag ni kena keluarkan dulu daripada clip ni. Kat bawah ni ada satu clip. So korang kena keluarkan daripada clip tu. Dan lepas dah settle tu semua, dah buka ni semua, dah buka nut, barulah kita boleh keluarkan steering tu. Kena goyang-goyang sikit. Nampak tu. Keluar. Senang je guys. So ni, dia punya steering dah pun keluar. Jadi sekarang proses untuk kita keluarkan pedal shift sekali. Sebab alang-alang dah buat ni. Saya order sekali pedal shift carbon fiber untuk tukarkan yang original ni. Jadi untuk keluarkan pedal shift ni, kita kena buka pula cover bawah. Okay, satu. Okay, kat bawah cover ni ada dua skru Phillips. So, ni pegang. Clip ni memang agak kompleks sikit guys. Kalau silap memang boleh patah. So first kali, masa dekat bawah ni, korang kena tolak belakang atas ni untuk buka sebelah atas dulu. Lepas tolak sebelah atas, tepi ni korang kena congkel dulu. Sebab ada satu klip kat tepi ni. Dan kemudian sebelah bawah ni memang kena tarik sikit. Sebab dia ada satu pin lagi. Macam tu guys. Ok, lepas tu kita kena buka dua skru bawah ni. Untuk cover sebelah bawah pula. Untuk buka pedal shift ni, kena buka 10 nut 10 ni. Ada satu kat sini. Dan sebelah tepi ni pun ada satu lagi nut 10 guys. Ok, lepas dah cabut nut tu guys, pelan-pelan kita keluarkan dia. Kemudian akan ada satu pin dekat sebelah belakang ni. Dengan hati-hati kita tolak dia dan buka dia punya pin guys. Ok, cantik. So sebelah kanan dah keluar pedal shift kita. Kita letak sebelah sini. Dan kita nak kena keluarkan sebelah sini pula guys. Ok guys, so dua-dua pedal shift dah pun keluar guys. Next step, kita nak tukarkan dia. Let's go. Ni dia steering yang saya baru dapatkan. So yang ni sebenarnya custom Jadi saya pilih color hitam dengan carbon fiber punya finishing. Nice guys. Dan saya ambil yang separuh potong sebelah atas dan juga sebelah bawah. Okay guys. So ni steering dia Dan untuk yang pedal shift, saya ambil yang carbon fiber. Dan untuk carbon fiber ni sebab dia lebih panjang daripada yang original sekali ganda lagi. So dia lebih selesa lah. Dan untuk pengetahuan korang,
pedal shift GTR ni dia tak lekat kat steering. Dia dekat column steering tu. So bila korang pusing steering, pedal shift tu akan stay kat sana. So lebih panjang, lebih selesa lah untuk korang driving. Lagi-lagi dalam keadaan jalan yang berliku, korang perlu drop gear banyak kali. So yang ini lebih baik dan dia mesh dengan design yang baru ni. So sekarang ni kita nak switchkan barang-barang daripada sini, di control panel ni, masuk ke steering yang baru. Sebab masa beli steering, dia takkan bagi guys dia cuma bagi dia punya wheel dia saja. Dan untuk perbezaan yang paling ketara adalah sizing dia. Dengan tangan saya yang besar, jadi sizing ni lebih ngam untuk saya. Yang original ni bagi saya sangat kecil. Sangat kecil guys. Korang boleh beza kan dia punya sizing kat sini. Dari segi size, nampak tu guys, beza banyak. So yang ni lebih tebu, lebih besar. So nak pegang lebih sedap lah. Yang ni dia halus sikit, dia nipis. Okay, next kita layan proses untuk transfer dia daripada yang lama kepada yang baru guys. Kita kena transfer dulu cover belakang ni. Untuk cover belakang ni sebenarnya dia ada clip tau. Dia ada clip melekat pada body ni. Kalau kau nampak kat sini, ada dua, satu dua. Dengan atas tu dua lagi. Cabut dulu sebelah belakang dia ni. Yang ni first item kita kena buka. Lepas tu kena ada dua skru kat sebelah belakang. Bukakan dia slow-slow. Untuk wire dia, ada clip satu kat sebelah sini ni. Kita tarik dia keluar. Okay, tolak dia ke belakang dulu. Dan pelan-pelan kita tarik control panel ni keluar guys. Oh sorry, ada satu lagi skru kat bawah ni guys. Okay, kemudian kita boleh buka dia. Slow-slow tarik. Okay. So ni item kedua yang kita perlu pisahkan daripada steering lama. Dan kita kena pasang nanti kat steering baru. Dan next item kita kena keluarkan airbag spring ni guys. Ni tempat airbag ni tempat. So ini pun kita kena keluarkan pakai Allen key. Okay, sebelah bawah ni je just sangkut je guys. Tarik saja dia keluar. Okay, dan ada dua spring dua spring sebelah belakang ni. Make sure dia tak tercabut. So ini pun kita kena transfer ke steering yang baru. So ni tinggallah steering wheel yang lama. Yang ni kita tak pakai lah. Ni kita boleh letak tepi. Dan yang ini steering wheel yang baru guys. So basically semua yang original dia, yang casing ataupun dia punya base ni adalah OEM, sama macam original. Kalau korang tengok kat sana tu, barang yang sama guys. Design dia semua sama, benda yang sama. Kita masukkan kembali aksesori yang kita dah cabut daripada steering lama tu, masuk pada steering baru. So sebenarnya guys, benda ni untuk horn. Saya baru perhatikan fungsi dia sebagai bila korang letak sini, dan bila korang tekan tu, dia touch point dekat ni, ada cooper ni, dan dia touch kat sini. So barulah dia full circuit untuk horn tu complete dan dia berbunyi lah. So spring ni penting kalau tak pasang, horn korang pun tak ada guys. So untuk bawah ni dia just masuk je, slot in saja dekat bawah ni. Dia lock saja macam tu. Lock saja. Macam ni. Okay. Lepas tu, alamak. Make sure spring dia dalam keadaan yang align dengan lubang tu. Lock lagi. Okay, sampai dia masuk. Baru kita alignkan spring pula. Okay. Lepas semua dah align, masukkan balik dia punya screw. Letakkan balik guys. Dan pop dia keluar lah. Saya sedap rasa. Pada pasang guys, check sikit. Make sure ada free play untuk horn. Sikit lah. Kalau korang tekan, nampak tu. Dia gerak. So bila dia bercantum tu, on kau orang hidup. So make sure ada free play Lepas tu next, kita masukkan balik dia punya electronic system ni. Okay, wire dia korang kena masukkan dulu slow-slow. Masuk sebelah bawah ni. Dan dia punya ni align betul-betul. Tempat balik asal dia. Okay. Wire ni kau boleh lock balik dekat sebelah sini
Masukkan dia balik dalam lock. So dah ready semua. Balikkan dia, pusingkan. Dan masukkan balik skru ni. Ada 3 biji skru tadi kita cabut. Next, kita masukkan cover sebelah belakang dia guys. Cover sebelah belakang ni dah ada 4 pin. Just align dekat dia punya lubang tu. Dan korang nampak sini ada lubang, ada benda ternaik ni. Dan kat sini ada lubang tu. 1, 2, 3, 4. Make sure dia align dekat lubang tu. Bila dah align, slowly just tolak je guys. Sampai dia bunyi keletak. Okay. Okay, cantik. So check balik, tarik. Kalau dah kuat, so, maksudnya dah settle guys. So siap lah steering baru kita. Nampak lagi sedap guys. Lagi solid guys. Memang betul-betul lagi besar. Memang sedap saya nak pegang ni. So guys, kalau korang yang kat dalam video kita ni ada yang berminat dengan barang ni, korang boleh roger saya. Saya ada jual dia punya steering ni. Korang boleh pasang sendiri. Saya dah bagi full video tutorial ni. Kalau korang nak saya pasang pun boleh roger guys. Boleh bagi tahu saya untuk steering ni. Dan juga kita ada juga buat untuk pedal shift dia juga guys. Ni untuk GTR pedal shift untuk GTR. So next, kita move kepada pedal shift kita guys. So untuk pin ni saya perlu gunakan Allen key ni. Dan daripada belah bawah, slowly guys, kita ketuk guys. Kita keluar. Jangan kuat-kuat, ni plastik. So, kita slowly ketuk. Sampai part pin ni dah start keluar. Oh, sampai dia keluar guys. Okay. So, dia akan keluar. Ni dia, pedal shift ni. Kita kena transferkan dia punya spring ni guys. Pelan-pelan cabut. Dan terus masukkan dekat pedal shift yang baru. Okay. Lepas tu, terus masukkan balik dekat tempat dia guys. Macam mana kita cabut tadi, sama. Kita just slowly masukkan. Okay. Dan masukkan balik pin ni slow-slow. Okay guys, saya dah siap pasang. Tapi tadi bila saya try dekat kereta, ada masalah sikit. Dia punya klik ni, walaupun ada, tapi dia tak bagi signal pada TCU. So apa yang berlaku guys, switch ni untuk pedal shifter ni, bila yang original, dia boleh tolak switch tu sampai hujung. So yang aftermarket tadi ni, problem dia, ukuran dia ni tak betul. Jadi bila dia klik tu, dia tak tarik sampai hujung. So sebab tu dia tak boleh nak tukar gear. Mekanisme dia sangat simple guys. Dia gerak ke depan, kemudian dia shotgun dan dia bagi satu signal dekat TCU. Dan bagi TCU signal untuk change the gear. Dah grind sikit sebahagian daripada besi tu, baru dia okey guys. So kau tengok kita klik, baru dia sampai hujung. Dua-dua pedal shift ni saya dah pasangkan. So next kita nak transfer balik atau pasang balik dalam kereta kan. Masukkan balik pedal shift ni kat tempat dia. Sebelah kanan. Dan yang ni sebelah kiri guys. Lepas tu kita skrukan dia balik. Kabel jangan lupa. Ni saya dah terlupa nak masukkan kabel. Slow-slow. Okay. Okay, cantik. Masukkan pin dia. Dah sini pun sama guys. Ada satu pin juga. Okay guys, yang ni sebelah cover kanan dan kiri kita dah masukkan balik. Ikut balik dia punya pin macam mana kita buka tadi. Dan kita dah masukkan juga skru dia. So next kita nak masukkan steering dia pula guys. Sebelum tu jangan lupa tutup dia punya lubang spool ni guys. Wire airbag ni masukkan semula. Dan align balik.
Make sure guys, yang putih ni dia akan masuk nanti dekat sini guys. Dekat center belakang ni. Yang putih ni. Ni korang kena line balik ni. Masukkan slow-slow. Wire tu, tarik. Sambil korang align. Sebelah tengah ni, dalam ni, yang saya tunjuk tadi kepada korang, ada satu line yang diorang dah memang tandakan dengan steering ni. Kena betul-betul selari. Dan yang sebelah atas ni warna putih ni pun masuk. Kemudian barulah tolak slow-slow. Tolak slow-slow. Oh, okey. Cantik. Okey. So, bila dah masuk semua, untuk wire airbag ni, korang selitkan balik dekat tempat dia. Ni saya sebut tadi guys. Make sure dia align dengan tanda yang sebelah atas tu. Selari dan warna putih ni masuk dekat dalam lubang dia balik. Pinkan balik kat tempat dia. Dan untuk ni, horn punya wire ni, keluarkan balik kat sini. Kemudian masukkan balik nut ni guys. Next, kita kena masukkan balik airbag ni. Yang ni kena buat secara berhati-hati. Masukkan ni code color dia guys. Dan masukkan dalam pada posisi asal dia guys. Okay. Kemudian kita kena screwkan dia semula. Ni hasilnya lepas selesai kita tukarkan steering yang lama pada steering yang baru tu guys. Dan untuk last step, kita kena adjust balik position dia. Macam mana korang punya position driving. Dan saya nak share satu benda guys. Yang menariknya GTR ni guys, bila kita adjust dia untuk keluar ke dalam dia macam normal lah. Tapi bila ke atas ke bawah, macam ni, meter dia ikut sekali guys. Nampak tu, meter dia akan ikut sekali. So kalau korang rendah, so meter tu korang nampak sekali lah. Kalau tinggi, ada tolak dengan meter-meter ikut sekali. So ini saja perkongsian saya untuk hari ni. Terima kasih banyak semua guys kepada semua yang sentiasa support saya, follow saya. So lepas ni kita akan cari juga job-job ataupun projek-projek untuk GTR ni. Saya akan update sikit-sikit. Adalah job yang saya dah listkan, antaranya nak tukar few things dekat engine juga. So korang nanti jangan lupa follow kita, mana-mana yang fan GTR, follow saya guys, like, comment dan share guys. Dan untuk abang-abang GTR kat luar sana, andai kata korang nak juga steering yang macam ni, boleh roger saya boleh orderkan untuk korang. Yang ni custom custom ni boleh pilih. Mungkin korang nak Forge ke, line ni nak tukar warna lain ke, kuning ke, hijau ke, ada line color-color ke pun boleh. Ada juga yang ada RPM dekat sini, yang ada meter kat sini, tapi yang tu saya tak ambil, tak galakkan sebab benda tu selalu problem. So yang ni saya ambil yang basic saja, senang nak maintain. Yang ni pun korang boleh cari, boleh pilih stitching dia nak color apa. Dan yang sebelah sini pun ada material lain juga, so boleh pilih guys. Yang untuk pedal shift ni pun saya ada guys, saya boleh tolong orderkan. Boleh tolong orderkan. Kalau korang nak pasang sendiri boleh, nak minta tolong saya pasangkan pun boleh. Okay guys, ini saja untuk hari ni. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum guys.